datang lagi ke channel saya. So hari ini saya nak pergi ke rumah baru saya satu tu. So sebelum saya pergi rumah baru tu, nanti saya tunjuk keadaan rumah yang sebelum ni. Banyaklah rumah yang sebelum, tapi ini je saya sempat tunjuk. So hari ini mungkin saya nak pergi pasang langsir, cat rumah tu, lepas tu pasang dekat barang yang patut lah dekat rumah, kemas-kemas sikit. Mau nak tengok bahagian rumah ni. Ni rumah saya yang bukan rumah saya lah, ni sewa saja. Tengok, ini rumah. Kalau kamu orang perasan, tempat saya sentiasa berubah. Macam ni. Ni rumah 2 tingkat tapi agak kecil lah. So kalau space buat kereta, satu kereta je boleh masuk. So saya kena keluar masuk. Kalau ada buat kereta orang, customer banyak, so ni keluar masuk lagi sebuah macam tu. So agak susah lah. Sini suasana keadaan rumah lama. Tengok, ni agak sempit lah sebenarnya. So ni tempat saya. Kalau kamu orang perasan, kalau saya buat video, ini tempatnya yang selalu saya buat. Oke, saya dah sampai ke rumah yang baru ni. So hari ini adalah proses pengecatan lah. Yang ni saya tukar kepada grey, macam light sikit. So ni suruh uncle saya yang buat, sebelah bini lah. So dia memang tukang cat, jadi kami orang suruh dia cat juga. Ni bahagian belakang sekali, bahagian ruang tamu belakang sana. So yang ni cat yang paling saya suka lah, supaya dia nampak mewah sikit. So kalau pendapat kamu orang beza-beza lah. Kalau kamu orang rasa ini tak sesuai, ikut orang lah. Sebentar tak semua orang suka warna yang kita mau. Macam ni memang ngam di mata saya. So ni proses yang belakangnya. So kita layan lah, time lapse. Yang dah siap, kamu orang boleh tengok. Ni bagian ruang tamu. Okay, saya pusing habis dulu macam ni. Okay, ni bagian yang tengah-tengah punya. Lepas tu ni bilik anak saya, sebab dia request warna pink, so teruskan warna pink. Tengok ngam-ngam juga, light pink lah macam tu. So kita layan time lapse dulu.
Jadi yang ni untuk pemasangan tile di luar rumah lah. So bantu simen apa yang patut. Yang ni ada ipar saya yang buat lah. Halang luar dengan dalam sudah cat. So luar ni saya cat juga. Gate ni warna hitam, buang color hijau tu saya tak suka. Okey, ni luaran. Jendela tepi tu saya tak perlu untuk matchkan color grey tu. So nampak lagi lah dia punya timbul color tu. So luaran dia jadi macam ni. Kamu orang tengok ngam tak ngam. Okey, itu sajalah untuk kali ni video rumah saya tu. So mungkin video ni just biasa-biasa saja untuk rumah. Then saya nak update lagi lah untuk kalau saya dah masuk rumah tu, barang masuk barang macam tu, saya tunjuk lagi lah. So ni first house, saya pun banyak benda nak kena buat. Saya pun excited ada juga rasa dia. Rumah ni akan jadi package sikit-sikit saya buat barang juga. So mungkin lepas ni banyak konten dekat situ. Lepas ni tak ada lagi kamu orang tengok konten tempat rumah saya berbeza-beza. So kali ni fix satu tempat. So jangan lupa untuk subscribe dengan like. Bye bye.